Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Okay. Aku orang Ganu comel molek semua jeta. Makan kepok lekong Ganu confirm memang sedap Kuala Ganu pergi dulu. Tak lupa ke Kemaman, negeri Terengganu semua indah, semua aman. Terengganu memang kemah, orangnya tidak lemah. Pergi panggil Zizan Razak nak makan singgah rumah. Terengganu memang kemah, orangnya tidak lemah. Inilah orang Terengganu semuanya peramah. Oh yeah. Aku sekarang ni aku dah upgrade aku punya action cam daripada GoPro kepada DJI Osmo Action 5 Pro. Aku dah guna dalam beberapa hari dah. Nak ni kata, bagi aku setakat ni aku berpuas hati lah. Berpuas hati dengan dia punya ultra wide. Kalau korang tengok video aku nanti kan, korang akan nampak aku punya side mirror ni dia jadi macam besar sikit tau, sebab aku buat setting. Okay, ini aku dah setting. Aku dah setkan pada ni dia punya apa yang ada ikon motor ni kan. Ini aku setkan. Okay, ini yang sesuai kalau untuk korang buat GoPro. Kalau aku buat motor vlog. Aku memang dah pakai daripada dulu lagi 10p 60 fps. Aku dah buat Rocksteady ultra wide. Ni ultra wide. Tapi bila sebenarnya dia ni ada apa? Dia ni ada, sekejap aku setting balik. Okay, ultra wide. Balik. Sebenarnya bila kau on, kalau ikutkan dia punya ni, bila dalam DJI Osmo 5 Pro ni, aku dah akan dia punya FOV boost lens. Sebab aku ni pakai helmet full face, aku pakai cimon. Jadi aku selalu nak ni kena setting dia punya position dia, sama ada dia punya turun ke bawah ke atas je. So bila aku setting semua ni, aku ikut apa yang YouTuber di YouTube dia ajar macam nak setting. So aku tak perlulah aku nak buat apa, nak setting aku punya action cam aku ni duduk atas visor. Maknanya visor aku ni aku tak perlu aku nak tolak ke depan ke belakang, dan aku boleh buka tanpa perlu aku gerak-gerakkan aku punya action cam. Harap faham lah ya. Okay. Ni aku tekan Pro. Yang ni aku buat auto, WB aku buat auto, aku malah nak setting. So color dia ni. So aku biarkan je normal. Aku biarkan normal je yang ni. Ini normal. Normal 10 bit ni kira dah cantik bagi aku lah. Dia punya color tu memang dah timbul. Okay. Tone vivid lah. Kalau buat natural pun boleh, tapi aku lebih suka vivid. Sebab dia vivid ni dia akan jadi terang sikit. Okay, tunggu lagi. Ni stabilization scenario. Speaking. Okay. Aku buat spot sebab benda yang bergerak kan. So aku buat spot. Sebenarnya dia ada function banyak. Ada daily ni kalau macam kau tak banyak bergerak sangat, kau boleh buat lah untuk daily. Tapi sebab aku naik motor kan, jadi aku pilih spot. Ini setting yang biasa aku pakai. Dan adjustment ni aku buat texture dia -1, dan noise reduction aku buat -1. Ini semua aku follow daripada tip-tip YouTuber, motovlogger lah. Aku follow yang ni
Memang cantik korang punya video. Ni jalan basah, so tak boleh buat laju-laju lah. Buat atas santai je, sebab nak buat motor vlog kan. Dia kadang-kadang hujan, kadang-kadang tak hujan. Ya, kita menguji DJI Osmo Action 5 Pro. 8 tahun aku pakai GoPro, macam-macam tukar dia punya adapter mic berapa kali, dua ni kali aku tukar. Satu sebab rosak, satu masih okey. Lepas tu bateri aku rasa 5 kali. Aku beli 2 yang ori, lepas tu lalas aku beli yang OEM punya jenis Telesin. Barulah okey. Ini kita yang tak mencari lima. Oh, cerah pula. Lawa. Pokok. Pokok muda, jiwa muda. Amat cepatlah hijau. Apa? Dia berhenti je lah. Bagi motor rehat sikit. Okay. Apa mic aku pakai? Sebelum ni aku pakai mic yang wire untuk GoPro Hero 7 aku, tapi semua dah rosak. Aku pakai Rode Lava apa mic apa tu, semua tu dah ni rosak dah semua. So aku sekarang ni minta maaf lah ya, aku punya jiran aku ni tengah rem kereta. Ram ni. Ini mic DJI mic mini. Dia cukup kecil tau. Dia kecil. Besar ni aku punya tapak tangan aku rasa sama besar dengan ibu jaya aku je. Yang ni dia punya wing lah. Aku panggil apa, cat apa panggil dia, aku tak ingat. Okay, dia boleh pasang cabut, tapi aku dah letak dia punya span lagi atas ni. Nak bagi dia punya sound tu supaya dia dapat capture lagi. Okay. Ni. Ini DJI. Dia sebenarnya di helmet aku ada letak dia punya. Dia ada magnet sebenarnya ni. Magnet ni tu aku letak pada helmet. Dan aku tunjuk macam mana kau nak linkkan DJI mic mini ni dengan DJI Osmo Action 5 Pro. So first yang mula kau kena pastikan kau orang punya wireless ni, punya wireless ni, wireless kau kena on kan. Sebab masa tu aku pernah try, aku kena kenapa tak boleh. Ya, aku salah tekan ni. Mananya? Okey, tekan sini. Lepas tu kau scroll dan cari dia. Ni wireless connection ni. Kau kena onkan dia dulu. Yang ni aku dah onkan dia. Aku dah onkan dia wireless ni. So kejap okey. Mana aku punya mic? Okey, ni mic. Dia button dia. Ini button dia. Ini button on off dia. Tekan je. Okey, dia dah menyala biru. Aku punya ni dia dah on. Sebab
aku dah on dia punya wireless. Ni dia wireless, dah detect. Dia bila dah detect, okey. Halo. Kenapa aku ni salah satkan? Sekejap tengok balik. Salah ni. Ni aku dah setting. Sekejap Mana ni? Okey, ni wireless mic. Okey, ni wireless mic aku. Dia dah detect kan. Dia detect yang ni dia punya kali biru. Yang ni kali hijau. Maknanya dia dah detect. Okey, dah detect dah. Volume buat 100. Yang ni low cut ni aku on. Clipping control aku on. So okey. Biasa aku buat kat sini. Okey, ni setting dia. Ni channel aku buat mono. Okey, dia punya noise dia aku buat low saja. Kalau aku bawa off, dia punya angin lagilah kuat. So aku buat low. Itu je setting dia. Okey. Nanti kita cuba dulu. Okey, kita cuba. Sebab aku dah aktifkan dia punya voice control. So aku cakap melalui mic saja. Okey, sekarang ni aku nak start. Okey. Start recording. Dia dah start. Bila aku dah selesai buat motor vlog, aku akan cakap stop recording. Dia dah stop. Mana stop? Lepas tu okay, aku malas dah. So aku tak nak guna. Aku nak simpan dulu. So aku cakap dengan dia shut down. Dia akan shut down sendiri.